Tengah-tengah tu ada benteng. Syurga dengan neraka ni benteng. Ashabul A'raf. Orang duduk atas benteng yang tinggi. Sebelah ni neraka, sebelah ni syurga. Paling kau ni panah. Paling kau ni Allah nikmatnya. Tak boleh masuk lagi dia. Kena cuci dia dulu. Dia duduk tengah-tengah ni. Orang ni 50-50. Maka dia duduk kau ni tak boleh. Apabila paling kepada dalam syurga, dia nampak guru dia. Oi. Guru kita tu. Main ke, Allah ke, air-air tu nampak sedap teh air. Daging-daging kau gapo dia. Katanya ahli syurga kata minta maaf. Kita saing betul dunia. Ambo dulu ajak demo semaya kan. Oh betul. Kalau demo semaya ikut ambo gapo dia cukup. Boleh duduk sini jugalah. Lah ni demo nak minta maaf tu hai marah, tak boleh nak ui. Kalau bagi ambo rasa ambo muka kita gu kacik ambo ui. Tapi muka bukan bagi ambo tu gak tak boleh ui. Tengok dia tu gak Allah menyesalnya bodohnya. Ini sopah diri sendiri. Paling pula kepada ahli neraka. Ahli neraka pula curi dia. Gu tu. Ada atas tebing tu. Ahli syurga ahli kono. Dia tak nampak tu. Atas tebing. Ada ke gapo-gapo nak Allah kat ambo ni ada duk dalam api gini. Katanya ashabul arah mujulah ambo tak ikut kuat demo. Ambo julo ikut juga dengan demo. Tapi tak sungguh sangatlah. Nampak berat ambo tarik berik sikit. Mungkin kita tarik berik ni kat atas ni. Selesai dengan demo pasal kakah ni. Patutlah ni nak minta tolong aku pula. Bahasa menyusuh dunia akhirat menyusuh aku. Menyusuh aku kata. Tak, ambo tak akan bui gapo-gapo dia. Itu ashabul araf. Gitulah kita di dalam hidup di dunia. Nak pilih duduk dengan orang baik ke, nak pilih duduk dengan orang jahat. Pilih sendiri. Kita nak makan nasi boleh pilih lauk ayam, lauk ikan. Tiba-tiba nak pilih hak ni tak boleh. Kecek tajuk tak kedai. Oh tak boleh hamba dah tu tak kedai dah hamba jadi jahat. Ayam ikan pun boleh tukar, tak tukar pula reti tangan. Buat apa jadi nak pergi kaya semacam tangan. Ikan singgah jadi tak pergi. Oh pandai pula mu pilih kalau bak ikan singgah dengan ayam. Tapi bak pilih nak jadi baik, jadi jahat tak boleh pilih pula. Nak jadi pilih kafir, nak pilih Islam tak boleh pula. Takdir Tuhan pula. Gapo mu? Pakai baju mengerti pilih. Baju comel, baju huduh. Makan ni coklat ni sedap, coklat ni tak sedap. Reti pilih. Tiba-tiba bak Islam, bak kafir, bak iman, bak tauhid, bak baik, bak juruh, bak jahat. Gapo tak reti nak pilih. Mu nak nipu siapa lah ni? Nak nipu siapa lah ni? Nak nipu diri sendiri? Lagi. Tu. Puas hati belaka akhirat. Puas hati, sepuas hati belaka. Tak ada orang nak marah siapa dia. Marah diri sendiri. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci mu Tuhan ya Allah ya Tuhanku. Mu tak terlibat. Mu bersih daripada benda ni. Aku orang zalim. Aku kuntu minaz zalimin. Aku zalim.